Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ketiga untuk kita tadabbur secara ringkas pada pagi ini petikan dari surah An-Nisa ayat 58. Tadi saya mulakan dengan An-Nisa ayat 43, kemudian An-Nisa ayat 46, yang ketiga An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah, tanggungjawab kepada ahli yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu agar menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Ayat ini sangat penting kerana dia menceritakan dan berbicara tentang prinsip utama dalam Islam, iaitulah amanah. Ayat ini cerita tentang prinsip, di antara prinsip agama ni ialah amanah. Ayat ini turun di Mekah, turun dalam Kaabah, turun ketika bulan Ramadan. Ini di antara kelebihan ataupun keunikan ayat. Dia turun dalam Kaabah ketika Nabi sedang berada dalam Kaabah. Pada tahun ke-8 Hijrah, bulan Ramadan, berlaku satu peristiwa yang namanya pembukaan kota Mekah. Bila Nabi bebaskan masuk Mekah tanpa pertumpahan darah. Antara perkara yang Nabi buat, Nabi masuk Mekah, Nabi masuk dalam Kaabah. Antara benda yang Nabi buat, banyaklah aktiviti pembebasan Mekah ni. Banyaklah antaranya Nabi sampaikan ucapan, Nabi suruh sahabat-sahabat ni masuk rumah masing-masing. Banyak benda Nabi buat. Bilal naik ke atas Kaabah lakukan azan. Tapi salah satunya Nabi masuk dalam Kaabah. Sebelum Nabi nak masuk dalam Kaabah, Nabi beri kunci Kaabah tu yang sebelum tu dijaga oleh Uthman ataupun keturunan Bani Syaibah. Nabi bagi kepada dia Uthman ibn Talhah, nama dia, nama sahabat yang memegang kunci Kaabah ni, Uthman ibn Talhah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi bagi kat dia. Uthman ni dia masuk Islam sekali dengan Khalid bin Walid. Nabi bagi kat dia kunci Kaabah. Bila Nabi bagi kat dia, kerana keturunan Bani Syaibah ni keturunan yang memegang kunci Kaabah sejak dari zaman dulu. Mekah ni daripada zaman sebelum dari Nabi lagi, dia ada kabilah-kabilah yang ditugaskan untuk menguruskan hal ehwal masing-masing. Di antara tugas yang diberikan ialah menjaga Masjidil Haram. Menjaga Masjidil Haram ni pula dipecah kepada beberapa bahagian. Ada yang menguruskan Zamzam, Siqayah, dia panggil Siqayah, Kementerian Zamzam lah, Kementerian Air. Ini diberikan kepada Bani Hashim, keluarga Nabi. Sementara bahagian yang menjaga pintu Kaabah itu diberikan kepada Bani Syaibah sejak daripada dulu lagi. Bahagian yang menguruskan banyaklah bahagian-bahagiannya. Kalau tak silap saya lebih daripada 20 bahagian ataupun 20, kalau boleh istilah semasa lah, kementerian yang menguruskan hal ehwal Mekah pada waktu itu. Jadi bila Nabi masuk Mekah, Nabi bagi Uthman ibn Talhah, kerana memang Bani Syaibah yang pegang kunci, maka Nabi bagi kunci ini kepada Uthman ibn Talhah, sahabat daripada keturunan Bani Syaibah. Bila Nabi bagi kat Uthman ibn Talhah, Uthman tu ambil tanggungjawab dia jaga Abbas, pak saudara Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, sudah tentulah dari Bani Hashim. Dia pergi minta kepada Uthman ni, dia kata kalau boleh bagi kat kami ya, maknanya bagi kat keluarga Nabi ya, ataupun serah kat Nabi lah, Nabi bagikan kepada Bani Hashim. Dia nak hak eksklusif untuk jaga kunci Kaabah ni, dia nak dapat juga kepada Bani Hashim. Kalaulah Uthman pergi bagi, maka pada waktu itu seluruh hal ehwal berkaitan dengan Kaabah dan Masjidil Haram ni akan dipegang oleh Bani Hashim, keluarga Nabi. Tapi Nabi tak
bertindak terus. Nabi tak bagi terus. Sebaliknya waktu Abbas minta dari Uthman ibn Talha ni, Uthman macam tersentak lah, macam siapa dia ni main minta kat aku, dah akan Nabi bagi banyak kali. Abbas dia pergi minta, pergi pujuk, dia kata bagilah, bagi kat kami lah, jaga supaya kami boleh. Macam-macam lah alasan yang diberikan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Berulang kali dia minta. Sehinggalah Nabi SAW buka pintu Kaabah dan Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi salat dalam Kaabah, kemudian Nabi keluar dari Kaabah, Nabi bacakan kepada para sahabat ayat tadi, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk kamu menyerahkan segala jenis amanah dan tanggungjawab ini kepada orang yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu memutuskan hukum di antara manusia, an tahkumu bil adl, putuskanlah, tetapkanlah dengan penuh keadilan. Innallaha ni'ma ya'izukum bih, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Nabi terus kata kepada Uthman bin Talha, Nabi kata, khuduha ya bani Talha khalidatan talidatan la yanzi'uha minkum illa zalim. Ambillah kunci Kaabah ini wahai keluarga Abu Talha. Wahai Uthman, ambil kunci ini secara kekal. Yakni kamu pegang kunci ini sampai kiamat. Tiada siapa yang akan mengambil hak ini sekalian daripada kamu, melainkan orang yang ambil itu dia adalah orang yang zalim. Maka bila kunci itu diberikan kepada Bani Syaibah dan kunci itu kekal, keturunan Bani Syaibah lah yang jaga kunci Kaabah sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini, dan Nabi kata khalidatan talidatan, kekal. Maknanya akan berlakulah sampailah masa yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi beri kepada Uthman ibn Talha. Walaupun yang minta tadi ni puak saudara Nabi, yang minta itu pula orang yang dekat dengan Nabi. Bahkan dalam riwayat yang kata yang turut minta adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tapi Nabi tetap meletakkan prinsip apa? Quran kata dalam menegakkan, dalam memberikan tanggungjawab dan amanah ini hendaklah diberikan kepada orang yang berhak. Jadi ayat ini, walaupun kita baca peristiwa yang berlaku, dia bukan sekadar cerita tentang Kaabah, dia bukan sekadar cerita tentang kunci Kaabah, tetapi dia menceritakan tentang sifat simbolik kepada perintah Allah supaya sifat amanah, integriti, tanggungjawab itu tersimpan kemas dan terlaksana dalam diri dan jiwa orang-orang yang beriman. Bahkan ayat itu pula diturunkan dalam Kaabah bagi menggambarkan bahawa sifat amanah ini sifat yang wajar ada pada setiap diri orang yang beriman. Maka lokasi penurunan ayat itu di tempat yang paling mulia, iaitu dalam Kaabah, bagi menunjukkan simboliknya ialah pengajaran yang boleh kita pelajari ialah kita semua kena bersikap tanggungjawab dan amanah jujur dalam kehidupan kita, supaya sifat itu betul-betul sebati dengan orang yang beriman. Sehingga kan orang beriman disebut dalam hadis lain, dia mungkin ada kelalaian dan kelemahan ya, tetapi orang beriman dia tak boleh nak ada dalam diri dia sifat tak amanah, kerana amanah itu sebati dengan orang yang beriman. Kalau dia orang beriman, maka dia kena masuk dalam diri dia sifat amanah, kejujuran dan tanggungjawab dalam kehidupan.